Okey, kita ulang semula. Okey, pastikan anda tak kunci ketat lagi bahagian bawah ni, bagi longgar dahulu. Sebab nak masuk benda ni dia agak susah sikit lah. Okey, so contoh kita masuk yang ni. Okey, jangan kunci ketat lagi. Just bagi tarik-tarik dulu. Okey, kunci sikit, bagi dia masuk lubang dahulu. Sebab anda perlu adjust supaya dia center ataupun tegak sikit, supaya apabila sebelum kita kunci ketat. Okey, macam ni dalam lari kan, so anda perlu longgarkan sikit. Okay, kemudian dapatkan dulu. Okey, dah dapat. Anda boleh ketatkan sikit. Okay. So nampak dia macam betul-betul atas pada body motor. Okey. Alright, okay. So boleh kuncilah ketat bawah. Alright, okay. Okay, so ini pemasangan untuk bahagian motor dan juga bahagian tapak lah. Alright, okay. Sebelum kita masuk pada elektronik, kita completekan dahulu bahagian hardware. Okay, ini bahagian tayar. Okay, buka tayar. Okay, gunakan lengki yang baru lah. Okay, sebab apa? Dalam ni lengki saiz lain. Okay, anda perlu longgarkan sedikit dan cari dia punya point untuk ni. Pastikan kunci pada permukaan flat lah. Kalau tak ada permukaan flat, anda kena buka ataupun tunggu motor tersebut bergerak atau menggerakkan menggunakan bateri lah. Okey, contoh saya tunjuk di sini. Okey, saya gunakan flat saya bahagian tepi ni. So saya boleh kunci terus direct sini. Okey, sebelum kunci jarakkan sedikit dalam 1 mm baru kunci. Saya takut nanti ada belaga dekat bahagian permukaan. Okey. Okey, belakang ni pun ada nak juga boleh kunci. Okay, penting untuk anda pastikan kedudukan ataupun keadaan kunci skru ni sentiasa ketat lah. Maka nanti dia boleh tercabut. Okey. Okey, contoh. Okey, contoh kalau kata sekiranya bahagian flat anda ni bahagian dalam yang buatkan susah untuk anda pasang skru. Okey, anda boleh gunakan cara ni, iaitu keluarkan dua wire motor. Okey, yang ini untuk budak-budak kena pastikan ada pemantauan dari cikgu-cikgu lah. Okey. Okey, ambil yang dekat bahagian ni, merah betul merah ataupun merah betul merah, hitam betul hitam. Okey, ataupun anda boleh ambil kat sini pun boleh juga. Okay, nampak dia panggil copper dia kan. Okey, satu touch sini, satu lagi touch sini. Okay, bila nampak dia bila saya touch ni dia bergerak. Okey, so anda touch banyak kali supaya permukaan flat tu menghala ke bahagian luar. Okey, nampak flat saya menghala atas. Okey, so saya biar. Okey, dan kemudian saya masukkan motor. Masukkan tayar lah. Okey, dan kemudian kuncikan dia. Jarak sedikit, kunci. Okey, kunci dua side. Okey, good. Okey, wire ni boleh kemas kalau nak kemas. Alright, kalau panjang kita akan potong lah. Okey, seterusnya, okey, kalau nak pasang tayar pun boleh pasang terus. Okey, okey, nampak? Okey. Okey, seterusnya sebelum kita nak pasang elektronik, kita tahu apa benda yang kita kena pasang.
hardware, maknanya bahagian pemasangan semua tu kita pasang siap. Okey, so baru kita boleh pasang, iaitu kita punya sensor. Okey, sensor ni sebenarnya dah ada guideline dari segi lubang, so anda boleh letak je dan terus gunakan skru M3 kali 15mm ni masuk dan ikat terus. So siapa yang beli sensor ni sepatutnya dia dah ada yang sensor terus dengan ada nut, so just ikat je lah. Okey, just ikat. Okey, ikat. Okey, just follow terus bahagian lubang dia. Tak perlu agak-agak, terus pada angle yang telah kita cadangkan lah. Sebenarnya sensor ni pun anda boleh tukar dengan FF80 NK pun boleh sebenarnya. Kita designkan ni supaya dia kompatibel dengan sensor tersebut. So sekiranya anda ada bajet lebih, nak tukar sensor yang lebih jauh dan juga lebih stabil, bolehlah cuba gunakan sensor lain dan terus ikat dekat tapak je. Okey, kunci pada sensor bahagian depan 3 dan sebelah kanan satu lagi sensor dari sini. Okey, so nampak kita dah pasang 3 sensor depan, kiri kanan. Alright, okey. Okey, lepas tu sensor bahagian bawah iaitu X sensor. Okey, ni anda kena masukkan daripada bawah boleh ataupun dari atas. Okey, masukkan macam ni, keluarkan di bahagian bawah. Okey. Okey, sini sebenarnya kita dah guide dengan lubang untuk anda ikat lah. So anda just masukkan skru yang paling kecil ni. Ada 2 biji je. Okey, lainkan pada lubang dia, kemudian kunci terus. Okey, jangan guna screwdriver yang laju lah sebab nanti dia boleh loose. Okey, so pasangkan lagi untuk yang sebelah kiri. Okey, letak sini. Kemudian ikat. Okey, kalau anda nak lagi kuat lagi, anda boleh gunakan glue gun lah bagi dia permanent terus dekat bawah. Alright, okay, so dah sambung, sensor dah ada. Okay, ini motor kita kena potong lah sebab dia terlalu panjang. Okay, tapi sebelum kita potong, kita kena tahulah banyak mana kita kena potong. Okay, tapi sebelum kita nak pasang tu, saya nak sarankan pasang terus kabel. Okay, kabel ni boleh rujuk pada gambar. Nanti kita akan tunjukkan gambar sambungan sensor kepada kabel ni lah. Dia ada 4 pin, so 3 pin je yang akan digunakan. Daripada luar hitam, merah,
dan putih. Okey. Letak siap-siap senang. Nanti kalau dah pasang rumput nanti dia rasa macam payah pula nanti kan. Nak tahu lebih detail, rujuk gambar ataupun korang boleh nampak kat sini ada 4 pin. Rujuk macam ni. Daripada 3 daripada luar tu, 1 2 3, hitam, merah, putih. Alright. Okey. Okey, so sensor dah pasang. Okey, seterusnya adalah board, iaitu kita panggil board Uno. Alright, so Uno just simple je, letak pada line pada lubang dia sini dan terus ikat guna skru ataupun self stepping screw. Okey, yang ni skru yang ini. Okey, ini skru tanam. So kita just ikat terus tanam saja. Okey. So boleh gunakan skru, kena pakai screwdriver yang sedap sikit lah baru boleh tekan kuat. Ataupun pakai jenis screwdriver elektrik. Tapi kena hati-hati jangan sampai dia loose. Kalau loose kita kena tukar dia punya tapak lah. Okey. Okey, ikat supaya board tak bergerak. Okey. Okey, next adalah kita pasang kita punya shield. Okey, pasangkan betul, bukan betul. Okey, shield dah pasang. Okey, pastikan masukkan betul. Alright, okey, so sekarang ni barulah kita buat sambungan untuk kepada kita buat motor contohnya. Okey, motor boleh lalu ke tepi ni. Okey, dan wire pergi ke sini. Sudah, ambil gunting dengan pisau. Okey, so wire yang lebih ni kita boleh Okey, so wire yang lebih ni kita boleh potong lah. Kita potong dulu supaya lebih kemas. Kita boleh letak sini lah. Ini. Dan motor untuk ni saya pun ambil kat sini juga. Lagi lebih sikit lah. Apa-apa nanti masalah kita selamat sikit. Alright. Kita keluarkan dia punya copper dia. Sampai guna pisau tu hati-hati, jangan sampai terluka jari. Alright, okey. Sambungan untuk motor, okey. Anda boleh gunakan cara sambungan seperti biasa, just follow macam positif negatif. Okey, maksudnya kat sini hitam, kat sini merah. So kita follow sama, ikut pattern merah hitam, merah hitam. Okey, merah. Okey, hitam. Nanti kita akan pasang bateri pula merah hitam. Okey, so nampak betul sama. Okey, kemaskan. Okey, sambungan untuk motor dah berjaya. Okey, seterusnya adalah sambungan untuk sensor. Okey, so anda boleh rujuk pada gambar cara sambungan untuk sensor pada board. Okey, so kalau saya ingat saya gunakan pin ni. Okey, satu. Okey, sensor front right. Satu. Okey, front left. Satu. Okey, situ je. Nampak? Okey, dan saya gunakan yang ini kedudukan pada P5. Okey. Alright, untuk sensor, dan P3 untuk sensor kanan. Alright, okey. Dan untuk sensor sensor right akan sambungkan pada atas ni. Okey, sama juga yang ini. Alright, okey. Okey, so nampak? Okey. Okey, so yang sambungan sangat simple, tapi anda perlu kemaskan lah. Okey, kemudian bahagian untuk motor ataupun switch. Okey, kemudian untuk wire bateri. Okey. Kemudian untuk wire bateri, okey, kita akan pasangkan kabel bateri.
Okay, kalau terlalu pendek ni anda boleh potong bagi keluar lebih banyak sikit lah. Okay, dulu bagi dia tebal sikit. Kemudian tengok di bahagian atas ni ada label iaitu BB plus, BB minus. Minus tu hitam, plus adalah merah. Jangan terbalik langsung. Kalau tak memang board akan terbakar lah. Alright, ni alright, okay, mesti negatif. Okay, jangan salah ini. Alright, okay, so dah siap bahagian sambungan elektronik dan juga kita punya hardware. Kemudian kita boleh pasang ke bahagian kita punya cover atas. Okay, jika cover atas just tarik sarung, bagi kemas sikit. Okay, okay, kemudian dapatkan skru yang jenis payung macam ni. Okay, dan ikat di bahagian dan ikatkan di bahagian penjuru je lah. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, nampak? Okay, so kabel akan macam ni lah. So yang kita buat tepi ni sebagai protected daripada apa-apa bila robot terbalik ke. So dia still kena protect lah. So kalau anda rasa nak tambah something untuk tutup bahagian atas ni pun digalakkan, supaya selamatkan lagi lah robot anda daripada jatuh dan rosak lah. Okay, so bahagian depan okay, mungkin akan datang kita akan tukarkan kepada aluminium supaya lebih solid lagi. Okay, tapi untuk sekarang ni kita pakai DDP dahulu. Okay, lagi skru. Okay, alright, okay, nampak? Okay, okay, so bateri anda boleh masukkan di bahagian belakang. Just masukkan je. Sebab kita sekarang kita ada apa-apa lock, cuma kalau nak letak rubber tape ke atau apa-apa barang pun boleh. Dan kita akan pasangkan kabel dan bertolak terus nyorok dalam pun tak ada masalah. Cuma kalau boleh konektor on off ni dekat luar lah. So kalau anda perlu kemaskan lagi, anda boleh letaklah glue gun supaya dia ada glue gun yang lebih stabil lah. Alright. Okay, so dah siap pasang. Okay, bahagian depan. Okay, kalau anda ada blade, anda dah dapat blade, so boleh pasang blade anda dan terus kita tengoklah macam mana hasil dia. Okay, kita pasang blade dulu. Alright. Okay, so cara nak pasang blade senang je. Cari permukaan yang rata. Okay, kemudian letak dahulu bahagian depan dan letak bahagian bagi seragam supaya balance kiri kanan. Okay, kalau dah dapat, kita tekan sedikit tengah dulu. Okay, dah ada pegang, dah ada pegang sikit. Barulah anda angkat, tekan lebih banyak. Tekan lebih banyak. Tekan. Okay, hati-hati pisau. Okay, so kalau nak tengok lagi, bila anda cabut je pisau, anda letak bahagian depan,
anda perlu pastikan tiada apa-apa gap di barah pisau ni. Ini membuatkan nanti bila ada apa-apa lawan yang sedang menolak anda, dia akan automatik naik atas anda. Itu yang kita nak. Kita nak lawan kita naik atas dan kita menolak dengan mudah. Macam tu. Alright. So inilah cara sambungan untuk kita sambung SKV4 ataupun daripada SKV3 ke SKV4. Okay. So boleh tengok, lihat balik cara pemasangan kita. Okay, anda boleh kemaskan bahagian power supply ni, ataupun anda boleh nyorokkan power supply sini. Okay, kemudian anda boleh on kan lah. Okay, so on nanti dia adalah dia punya button yang anda kena tekan, nanti robot akan jalan. Cuma ini tak ada coding lagi. Okay. Okay, boleh cuba dan boleh update lah kat kami. Sekiranya ada apa masalah, boleh contact kami. Alright, sekian, terima kasih.